Itu satu amalan pengasihan dipanggil puter giling. Ni bahasa Indonesia. Puter giling. Puter giling ni tuan semua, kalau seseorang tu kena dengan amalan putar giling ni, memang dia akan rindu serindunya, dia akan kasih sekasihnya, dia akan terbayang wajahnya, dia akan macam-macam lah. Nah, bahkan kalau anda seorang penjual, anda seorang peniaga, kalau anda baca amal putar giling ni, kalau pelanggan anda tengok anda, cara anda cakap, pergerakan anda, body language anda, mereka juga akan jadi terkena ilmu putar giling ni. Putar giling ni memang dia akan rindu, dia akan teringat pada kita, dia akan datang ke kedai kita, datang macam. Kalau putar giling, kalau anda tujukan pada seseorang, contoh anda ambil gambar, ambil foto satu orang, anda baca kan, maka orang tersebut akan rindu serindunya. Kuat dia ilmu putar giling. Kalau di Indonesia tuan-tuan semua, memang kalau kita sebut ilmu putar giling ni, memang orang Indonesia dah tahu. Sebab bila dah kena amalan putar giling ni, memang dia tak akan hilang kasih sayang pada kita. Dia akan kasih sayang, cinta, rindu kepada kita, insya-Allah. Jadi kalau anda inginkan, dan ini bukan untuk pengasihan yang orang nak kahwin apa, tak ada. Bahkan dia boleh gunakan untuk anda nak buat bisnes, anda nak close deal, anda nak berurusan dengan orang atas, dengan orang bawah, dengan macam kalau anda orang atas, orang bawah tak dengar, anda boleh guna ilmu putar giling. Anda masuk bilik mesyuarat, semua orang akan tunduk, akan patuh pada anda bila terkena dengan ilmu putar giling. InsyaAllah kita jumpa pada 7 bulan 3. Itu nuzul Quran. Bila masuk nuzul Quran ni, kita dah nampak dah. Kita nampak dah pengakhir Ramadan dah nak berlalu tuan semua. Tak lama lagi kita akan masuk 10 teman, kita akan masuk 10 hari terakhir, insya-Allah. Kalau boleh kita pecut sekarang ni tuan semua, masih ada masa untuk kita pecut, insya-Allah. Jadi jom kita jumpa dengan Ustaz pada 7 bulan 3 dalam ilmu putar giling jam 11 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.